Korang nak ada tingkap, tapi tak ada tingkap? Sebenarnya, cahaya yang dekat belakang ni, kita gunakan GS Gobo. So, hari ni saya nak tunjuk macam mana cara untuk gunakan GS Gobo supaya dapat tingkap macam ni. So, dekat atas meja saya ni ada lampu GS Lightbox Ultra 500 dan ini adalah kita punya GS Gobo. First, korang kena letak korang punya GS Gobo pada lampu Lightbox Ultra. So, kalau korang boleh tengok dekat sini, ada 3 cabang. Okay, 3 cabang ni korang boleh masukkan pada bounce mount dekat lampu GS Ultra ini. Okay, so next, korang boleh pilih korang punya shape card. Okay, so shape card ni, kita ada 20 jenis bentuk. So, kita ada banyak lah. Kita ada tingkap, kita ada bentuk love, dan juga kita ada bentuk pokok dan ada banyak lagi lah. So lepas korang pilih korang punya shape card, korang boleh ambil card holder daripada Gobo ni. So korang tarik saja. Okay, rupa dia macam ni. And then korang ambil shape card korang, and then korang letak secara terbalik lah. And then korang boleh masukkan dekat dalam Gobo ni semula. So next, kita boleh onkan lampu ni lah. So mari kita on. Okay, so kalau korang tengok kat depan ni, dia tak nampak sebab apa tau. Sebab korang kena tarik besi kat tepi ni. Macam ni. Dan korang boleh nampak lah korang punya corak terpancar di situ. So next, kalau nampak kan dia sengit macam ni kan. So korang kenalah pusingkan dia. Tapi hati-hati, dia agak panas sikit lah. Dia suam sikit. Okay, so kalau korang tengok kat sini, dia kecil kan. Korang nak bagi dia nampak besar. So senang saja caranya. Kalau korang ke depan, dia akan makin kecil. Dan kalau korang ke belakang kan, korang punya lampu, dia akan makin besar. Okay, so kalau korang rasa korang nak pergi ubah korang punya warna untuk lampu ni, so ni optional lah. Okay, so kita ada colour gel. So kat sini kita ada 4 colour, kuning, merah, hijau dan biru. Okay, so senang saja macam mana cara nak tukar. Korang ambil salah satu colour. So contoh saya nak buat dia warna merah. Okay, kita ambil warna merah. Korang boleh letak macam ni. Okay, so korang just masukkan plate ni, acuan ni, selitkan saja dekat depan ni. Dah siap, tada! So kalau korang nak dapatkan GS Lightbox Ultra beserta Gobo, korang boleh check dekat beg kuning sekarang. GS Studio, now you know.